Assalamualaikum semua. Yang belum kenal, salam kenal cuy. NDTK selalu tertawa, hibur korang yang lagi penat. Reaction seru penuh ekspresi, jujur temani harimu di saat stres cuy. NDTK channel hiburan, saya menghibur tak payah bayar. Kalau korang ingin bahagia nonton, saya aja cuy. Pada kawan baik arwah ni baik-baik. Kali kampung jumpa. Assalamualaikum Cik Nap. Bukan nama sebenar. Cik Nap ni halah anak arwah Cik Gayah ha. Gayah dah kau dah besar. Mak kau sihat kau. Dia dah tak ingat. Mak dah lama meninggal. Bila meninggal 10 tahun dah Cik. Dah tua ya. Baru jumpa dia semalam. Sudah. Kacau. Kawan tu dah tak ingat kan? Kawan tu dah tak ingat. Ya dah tua ya. Ya Cik ada bawa sokak sikit. Apa benda ya Allah, Milo, susu, topung, gula, Sedekah. goreng ya Allah. Macam-macam kau bagi duit tak ada. Ada duit tak. Ingat datang duit tu, ingat kau bagi duit. Macam malam nisfu Syakban baca Yasin 3 kali. Oh, ini sesuai dengan judulnya. Macam mana tu? Bacalah. Sebab Nabi kata malam nisfu Syakban hidupkan dengan amal ibadah. Jadi kalau kita boleh baca Yasin 3 kali, bacalah. Cuma yang tak bolehnya adalah jangan sampai kita mewajibkan. Itu yang tak boleh. Mewajib. Mesti 3 kali. Itu tak boleh. Tak terayul Ustaz 3 kali, baca 2 kali. 2 kali pun panik sekali. Ustaz kalau sekali pun panik, Yasin surah Allah nazim. Berhentilah jadi orang pemalih. Dengar betul, kena pergi tuntut ilmu. Semayang tu kadang benda basic aja, kat tabir pun kan main salah. Allah, ada yang angkat tu tarik belakang dulu, bawa ke depan baru sampai. Ada apa hal lah sekali dia angkat takbir Allah, terlupa lah tarik belakang balik semula. Allah tarik belakang balik. Ada yang ke atas ni, ada yang kau ibu jari tu kena dengan cuping telinga baru sah. Dia belajar Allah kena tu. Kawan tu masa perang cuping dah tak ada je. Contoh kan kadang-kadang bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah kata Alham, suka-suka dia je. Kan baca belajar. Yang paling popular sekali ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Tengok lepas tu. Amin. Tak kira tua muda berlumba siapa paling panjang sekali. Semua ada tajwid tu. Kan bila angkat takbir tu ada tajwid. Allahu akbar. Cukup, tak payah panjang. Ada belajar dengan ustaz tu waktu ke Allah tu dalam tu letak hati. Sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Dia gagap pula dalam hati pun gagap. Saja dalam hati pun gagap. Dia jadi Allah. Akbar kan lama kan. Lama. Sampai ngacau orang lain. Khusus je. Allah. Orang solat ya Allah dia ni apa kena ni? Mengganggu tak? Ganggu. Satu lagi nak jadi imam. Kan kadang-kadang bukan sinilah tempat lain saya tengok. Lama sangat. Ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Auzubillahi binas. Malikin nas. Min syarri waswasil khannas. Allahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, dia nak cari khusyuk dia. Orang belakang ni bilalah mula ni. Kan ada kadang imam ada ke imam yang uzur-uzur gigi tak apa-apa ada. Bacaan pun tak apa-apa dah tak apa-apa jelas. Allahu akbar. Kita kat belakang wah parah ni. Salam masjid. Orang perempuan ni tak tahu tu belakang takbir tu boleh. Payah tu lain imam malam ni. Similah, milah panggil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah, halimah hamidah. 5 ada, midah ada. Tapi duduk belakang imam bukan sembarang orang. Buatnya imam tu terlupa malam tu. Allazina amanu. Senyap.
Oh lupa. Al-Lazi. Lupa surah ya. Oh ini judulnya ya. Al-Lazi. Sudah imam dah kuat. Al-Lazi. Dia suruh belakang tolong. Oh iya iya. Yang belakang tu macam ni, tolonglah. Yang dia pula, tak tolong dah. Sebab suruh baca buat panjang. Dah nampak tu. Susah nak tengok imam terlupa kalau baca 3 kul. Tapi kalau Quran kadang-kadang terlupa. Ataupun imam tengah semayang, tiba-tiba hadir angin yang tidak diundang. Kentut. Macam tu. Imam mafarakah. Yang belakang kalau ganti. Takkan yang belakang tu. Oh batal. Imam belakang semayang. Dia nak beritahu orang. Dia mualaf dia dah biasa lepas asar dia celupkan pisang masuk dalam tepung tu, kemudian dia masuk dalam kuali tunggu maghrib. Dia celup dengan tepung, celup pisang dia celup. Lepas tu azan maghrib, Allahu akbar, dia akan lepaskan masuk pisang dan tepung tu masuk kat dalam kuali. Dia akan tinggalkan masuk sembahyang ikut imam. Timing memang cantik. Imam bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan bangun pergi kat kuali tinggal nak angkat ekor pisang. Uish, timing yang pas Apa ya. malam tu imam tukar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, ini surah La dia. a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Dia pusing situ ya. Dia pun jangan napalak kat situ. Imam kan terbuat walau antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum wala antum. Yang mu'alaf kat belakang, hanguslah gua pisang aku. Hanguslah ni, hanguslah. Imam pun sampai azan lah. Lirik mana lirik? Dia pun bagi. Ambil. Alamak, Jawi lah pula. Belakang tu ada lah Rumi. Ada semua dengar Allah siap beritahu semua dengar macam nak menyanyi. Dia pun baca sebiji apa yang imam tulis. Allahu Akbar 2 kali. 2 kali pun baca. Dia lurus. La ilaha illallah 2 kali. Imam dah tepuk dari adu mak. Yang hujung Allahu Akbar. Yang ini 1 kali saja. La ilaha illallah pun 1 kali. Parah. Tahu kaji, aku paling kesian tengok orang yang tudung pintal tu. Dikaji lah. Susah sangat tengok dulu kan. Itu sebab orang perempuan ni kena sawan cermin tau. Sawan cermin. Orang lelaki nampak cermin, dia lalu terus tau. Dia takkan reverse balik. Orang perempuan dia reverse. Betul. Tanda-tanda sawan cermin, mata berkelip, lidah terjelir. Bergerak pun tidak tudung tu. Tapi climax dia tiup. Tu yang tak faham tu. Tudung macam ni. Kenapa mesti goyang? Tengok cermin goyang. Lempar, sambut kat sini. Macam helah. Tarik. Lepas tu lempar sekali lagi, sambut lah belasnya. Lepas tu dah pegang kan. Dia cari. Dia jangan letak macam ni. Dia letak macam ni, dia tak boleh cakap dah. Cari paku tokan. Paku tekan. Sap. Paku tindis siap. Apa? Dah letak tu kan. Bila berlebih suami tengah tengok dia pun terbabit tu. Tiba-tiba sap. Bang nak letak mana ni bang? La ilah aku tanya kau apa? Nak letak mana tanya kan. Kalau letak lah kat atas tu, dia letak atas dia sap. Tu yang ada tirai tu. Yang berlebih hujung tu mesti sini atau sini. Kadang-kadang yang paling hebat tu dia boleh buat dua-dua. Bendera Johor, bendera Malaysia. Satu Malaysia. Dulu sebelum kahwin okey je kan. Nak kentut pun masuk bilik air. Dah kahwin kau tengok dia kentut kat mana. Bos saipah. Kadang-kadang siap panggil. Korang hajarnya jantan. Mestinya. Kau dengar tak? Tak dengar. Sekarang kau dengar. Korang hajar betul.
Yang bini pun sama, sambil bawa dulang depan suami. Bab, sorry. La ilaha illallah. Tengok seorang ustazah tu. Saya bersetuju dengan poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab dan ketiganya bukan suami saya. Makna dia pun tak setuju. Orang lelaki dia tak boleh pergi pasar raya. Janganlah beli barang sendiri. Memang silap. Silap. Betul tak? Abang ni beli garam kasar sampai 5 kilo nak kenduri ke apa? Ni suara dalam ni. Ya Allah Akbar. Apa jenis abang beli ni? Ni Pampers ni besar sangat. Abang nak pakai? La ilah Allah. Semua salah. Sudahnya bagi orang perempuan, kau ambil duit ni, kau beli apa nak beli. Kalau pergi pasar raya orang perempuan, dia macam, dia seolah-olah dia dilahirkan di sana tau, pasar raya. Dia tahu dah Pampers kat mana, susu ni depan sana, dekat sini shop. Dia tahu je jumpa. Yang paling aku menyampahkan nak bayar. Bang, sekejap, bang. Ada satu barang ni nak ambil. Sekejap, satu barang nak ambil. Aku menyampah betul situasi macam tu. Zat pergi. Lepas tu orang ni dah mula pandang dah. Dia kat belakang. Sorry, lambat. Macam tak bersalah kan. Kawan saya dulu kan, dia paling suka kan, ambil gambar kereta besar. Seolah-olah kereta tu kereta dia tau. Dia baring-baring kat kereta tu lah, macam kereta dia. Rotap. Dia hantar cuci, lepas 3 hari baru dia perasan. Dalam kereta tu ada orang. Orang dalam kereta tu dah macam ni tu. Sebab saya cakap tadi yang kena sawan cermin ni orang perempuan. Orang lelaki kan dia nampak cermin ni, dia tu buat tak tahu je. Dia nampak sikit dia jalan tu. Orang perempuan jangan berhenti dia. Kat cermin kereta yang ada bayang muka dia berhenti dia tu. Kan kereta tu ada orang tu. Bini, bang jalan. Nanti dulu orang tu belum sudah lagi. Orang lelaki kalau jaga anak lebih baik daripada orang perempuan jaga anak di rumah. Sebab orang lelaki itulah satu-satunya benda yang dibuat. Jaga anak bang. Jaga anak lah. Duduk. Kau Melayu sorry. Kau kutik. Memang elok. Tak ada masalah. Orang perempuan dia bukan jaga anak sahaja. Ya. Jaga anak. Masak. Basuh baju ya. Masak. Basuh pinggan. Itu dia marah bila suami balik tak tanya apa-apa. Betul tak? Sekarang setuju tak cakap saya? Betul. Itu bila dia jaga anak punya masak. Apa balik lagi tu la ilaha illallah. Raut speaker. Tolonglah jangan susahkan mak ni. Betul kan? Amira, awak tolong siapkan kerja ni. Paper ni awak siapkan, besok pagi letak atas meja saya. Apa ni boleh tak suruh orang lain sebab saya banyak kerja. Saya suruh awak kan. Awak buatlah. Yelah. Kalau tu menyumpah ada kat luar. Aku yang kena. Yang dia ni mengangkang tak buat apa, tak suruh. Aku yang kena. Alah menyampah betul. Buat kerja tu. Tak ada orang lain ke? Aku yang kena. Tension betul lah. Menyampah. Ya Allah Akbar. Pang. Hello bang. Apa dia? Jemput anak lah. Hari ni saya tak sempat jemput anak. Kenapa ni mama marah? Ambil je lah. Banyak kerja ni. Orang je kena. Sabarlah. Sabar. Cuba bang kena. Boleh sabar? Tak boleh. Sabar. Suami kena. Tak pasal-pasal laki kena. Besok pagi dia bagi ni kerja. 10 malam balik malam tadi. Oh ya ke? Terima kasih banyak Sama keluar. Asyik aku je kena. Lepas 3 minggu ada satu mesyuarat. Alhamdulillah paper yang kita buat hari tu. So kita dah bentangkan di peringkat IPT Kementerian Pendidikan Tinggi dan dipujilah paper kita ni yang terbaik. Terima kasihlah kepada Mira dengannya sampai pukul 10 malam buat paper ni dulu. Ya, dipuji. Masa tu marah lagi tak? Adakah masa tu? Enggak. Masih lah. Tapi lain kali suruh pukul 10 malam balik tu. Macam tu je cakap. Tak, masa tu apa dia cakap tau? Tuan, ini kan tanggungjawab. Sebab dah kena puji kan? Saya insya-Allah saya akan buat sehabis baik saya. Lagi-lagi maunya yang simple Dah tahu banyak benda macam tu. Orang lelaki cubalah. Kadang ada perangai orang lelaki tu. Buka baju situ tinggal. Buka seluar situ tinggal. Seluar dalam kat tingkap. La ilaha illallah. Tu yang terbayang tu kan. Macam bendera Hawaii nampak tu. Bendera Hawaii. Itulah kena cakap elok. Ketika ekonomi telah stabil, orang perempuan ni kan dia teliti. Betul. Kan dulu nak beli rumah semi-D tu, bang nanti kan kita beli rumah ni kan, kat tepi ni boleh kita minum petang kan. Kita minum petang, best bang petang-petang suasana pun kan best kan. 18 tahun kahwin tak pernah minum kat tepi tu. Masa beli lu cakap macam mana kan?
Dapur tu selesa bang. Jangan kau tanya berapa selesa dapur tu, kau tanya berapa kali kau masak kat dapur tu. Ya betul. Kan? Tu kena tanya Enggak balik tu. difungsikan walaupun Tapi jangan lupa selesa, pasangan ya. kita. Cuba kalau tiba-tiba pengarah naib chancellor masuk dalam dewan ni. Assalamualaikum, semua bangun kan. Semua bangun. Kan? Lepas tu dia pun tak tahu. Duduk. Macam wakil rakyat lah. Wakil rakyat. Jadi bagilah peluang suami jadi wakil rakyat. Don rumah tangga. Masuk rumah kita. Assalamualaikum. Semua bangun. Tak apa. Duduk. Wakil rakyat. Duduk. Along cara peruntukan okey. Nampak tak? Yalah. Tapi tak yalah sampai nak sulung tu buat pengumuman. Mengumumkan. Ketibaan ayah anda pulang dari kerja. Hadirin dijemput berdiri. Itu teruk sangat tu. Dulu sebelum kahwin je. Kan best bila kita dah kahwin nanti. Hujan turun dari air bergelombang. Ditemani pelangi. Awak buat kali kopi tu kita minum sama-sama. Menghirup dari segar anak kita berlari-lari. Kemain banyak perkataan. Bila dah kahwin ya, perkataan. Kan best kalau awak dapat buat air kopi. Itu je tinggal. Hujan turun tak ada. Pelangi tak ada. Anak boleh lari, belum lagi. Semua tak ada. Sebelum kahwin bukan main lagi cakap. Yelah sekejap saya buat 10 tahun lepas tu. Apa tinggal? Kopi. Itu tinggal. Kopi. Paling banyak pun kopi. Paling banyak pun kan. 10 tahun lepas tu. Kejap lah. Faham lah tu. Faham. Budak sekarang ni yang bagi baca doa lain macam silibusnya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Awak ingat dah habis dah. Ya Allah, wadulki berkatilah rezeki kami dan jagalah kami dari azab api neraka. Kan habis dah. Jumpa makan abah, jumpa makan mak, jumpa makan la ilah. Habis segala manusia kojak ni macam bila nak makan ni. La ilaha illallah. Segala manusia. Dia memang macam tu lah kan budak ni kan. Tadi belajar apa kat sekolah? Tadi belajar semayang. Baguslah, boleh lah semayang kat rumah. Tak, cikgu cakap kat sekolah je. Yang sebenarnya cikgu suruh semayang kat sekolah. Cikgu tak cakap suruh semayang kat rumah. Jadi dia ingat semayang kat sekolah je. Ya. Faham. Cakap dengan anak saya kat rumah kena semayang juga. Saya cakap, agaknya dia salah faham tu. Tak penting saya cakap. Balik tu, bah. Apa dia? Bah, dekat rumah dah boleh semayang lah. Sabar tak kau? Sabar. Kadang cara budak faham tu kan. Lepas tu bila makan. Itu sebabnya kebahagiaan tu. Yang pertama, solat sama-sama. Ingat orang lagi. Sibuk macam mana pun. Kan? Macam mana kita pergi sembahyang jemaah kat sebuah masjid. Pilih satu malam. Pilih satu hari untuk solat jemaah sesama. Tak confident maghrib, bawa zuhur. Senang tak bunyi. Betul. Garang ni. Zuhur. Yelah, Zuhur beranilah. Cuba maghrib tengok. Ada kan? Biarlah. Mulalah dengan Zuhur dulu. La ilaha illallah. Kau main lagi tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia bukan apa, dia tak confident. Bila buat maghrib, yang rajin mengaji perempuan. Perempuan ni kalau tegur, direct lah tu. Fatihah pun tak betul. Nak jadi imam. La ilaha illallah. Dah confident 3 bulan training Zuhur. Malam ni maghrib. Ya ke bang? Ya. Malam tu 5 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Isteri tu. Suamiku. Dah berani. Seronok dia. Suami dia boleh jadi imam. Salat maghrib. Tapi itulah dia 20 tahun kahwin. Tak ada ayat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan main bismillah. Inna a'tainakal kausar. Itulah ayat. Inna a'tainakul wallah. Inna a'tainakul wallah. Anak tu kan, anak tu dia inna a'tainakal kausar. Anak tu dah agak dah. Dah tahu dah abah nak buat ayat apa kan. Malam tu lain macam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia tukar ya. Diam.
Yang bini ni berabah tu. Lapalah hayat ni. Lapalah hayat ni. Lama lah senyap tu. Yasin. Ui, panjang malam ni. Pendek, salah, panjang. Kalau nampak suami, kadang-kadang ada suami ni yang perangai dia period tak berhenti. Orang semayang, dia tak semayang. Kan, orang perempuan pun ada hari-hari ABC, Allah bagi cuti. Dia taklah semayang-semayang. Satu hari tu tak terang ceramah kat insaf dia. Nak berair mata, menangis ambil wuduk. Allahu Akbar. Insaf waktu. Allahu Akbar. Isteri bagi galakan. Dah habis suami tu solat, bang. Ya harus mendukung gitu ya. Sesama tau. Tu galakkan. Jangan disindir suami tu. Kawan tu baru nak semayang. Allahu Akbar. Dia pun berdiri belakang. Dah tobat nampak. Berhenti kawan tu. La ilaha illallah. Langsung berhenti. Tak jadi dia semayang. Kuang asam betul. Kawan tu baru nak insaf. La ilaha illallah. Cakap elok-elok abang. Abang sini, abang kena jadi imam tau. Abang kena jadi imam, abang ketua keluarga kena jadi imam. Abang tak apa, abang tak tahu kita belajar. Macam tu cakap. Ni kemen garang, baru pegang grip 44 dah garang. Apa grip 44? Bang, sini. Sini lah. Sini. Apa dia? Jadi imam. Abang tak tahu. Tak tahu, pakai telekung. Duduk belakang. Lalu pakai telekung. Pakai telekung. Apa hal pula laki kau pakai telekung? Kemudian anak nak lauk kan, letakkan lauk dalam pinggan anak. Dapat pahala bagi anak makan sebenarnya, cara tak langsung. Oh, okey. Isteri pula minta, bang nak sayur tu bang, suapkan. Tak payah. Malulah nak tengok malu. Apa kau kan isteri aku? Bukan mulut tu. Yalah. Saya kena gaya kan berorang faham. Anaknya. Dia suap. Anak tak pernah tengok. Yo. Terperanjat budak tu tak pernah tengok kan. Dan yang keempat, jalan sesama. Malam anak dah tidur. Kunci pintu. Naik motor berdua round taman. Sambil mengira bintang. Round taman perumahan. Suami bawa motor. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Asyik. Featuring. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Asyik. Tengah happy sangat tu kan. Sampai depan tu bocor lah tayang. Menolak terlupa dia borek lebih muatan. Lemah lembut tau. Lembut. Kadang orang perempuan ni lembut tapi maksud dia kasar. Ada. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi pekan. Oh ya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Oh ya ke? Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa? Kat rumah saya dulu, saya ingat arwah abah saya. Bergurau. Arwah abah saya. Memang bergurau kerja. Saya kat ATM tu saya telefon. Hello, Assalamualaikum bah. Duit dah kering lah bah. Habis duit basah macam mana lah. Dah sabar tak? Sabar tak abah saya kan? Sama tak macam saya pergi McD kan? Pergi McD. Ya, McD. Apa soalan yang dia tanya bila kita sampai? Kan? Ya cik, bungkus ke makan sini? Saya punya makan sana. Kau gila kalau kau makan sini kan macam mana kau nak ambil order? Saya kan. Ui, tak perah. Saya pamit, assalamualaikum.